Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? So hari ni saya nak meracun rumput kawasan rumah lagi. Sebenarnya banyaklah video saya dah buat meracun ni. Dah banyaklah saya dah buat. Saya gunakan racun Canbas Canbas ni. Korang boleh tengok dekat produk. Saya akan letakkan link produk, korang klik je dekat video saya ni. Okey, kenapa saya gunakan Canbas ni? Saya nak beritahu sebab ada ramai bertanya. Salah satunya adalah sebab dia punya ni glufosinate amonium. Dia 13 lah. Jadi dia ni sentuhan, tapi dia macam serapan. Maksudnya macam mana Kalau racun serap, bila kita racun, dia akan mengganggu pokok tanaman sekali. Dia punya akar-akar tu, dia akan menyebabkan kerosakan racun serap. Jadi sebenarnya yang bagus racun serap, di mana bila kita racun, lepas tu dia mengambil masa lebih kurang dalam 5 hari, lepas tu dia layu, lepas tu dia akan mati. Dan untuk tumbuh semula tu memang lambat. Dia akan mati sampai ke akar. Tapi masalahnya tanah tu akan ada racun. Racun tu akan masuk ke pokok ni. Dan pokok ni akan bantut. Jadi untuk menggantikan tu kita petani biasanya dia orang akan gunakan racun kopi O lah. Kopi O ni racunnya warna hijau tu dan dia sentuhan. Bila kita spray dekat rumput-rumput ni, dia akan terbakar, hangus. Kalau kita racun pagi ni, petang dah nampak dah, dia dah layu, dia dah hangus dah. Okey, yang terbaru ni adalah daripada China punya kan. Apa nama tu, yang cak ayam tu. Itu pun okey, lambat balik tumbuh. Cuma harga pun lebih kurang sama je dengan Canbas ni. Tapi sebab saya dah biasa pakai Canbas ni, saya syorkan Canbas lah. Sebab Canbas ni dia lebih kuat lagi. Kalau Garen, namanya Garen. Kalau Garen 555 tu, korang kena pakai banyak baru sama dengan dia ni. Kalau 16 liter ni korang pakai dalam 450 ml je Canbas ni. Kalau itu kau kena pakai lebih lagi lah, sebab dia punya kandungan ni lebih kurang rendah lagi. Racun murah kan, tapi boleh pakai. Itu pun sentuhan. Asalnya saya guna Canbas ni sebab bila saya pakai racun sentuhan, iaitu racun kopi O ataupun kopi O ni kalau bahasa pasar kalau bahasa yang ni untuk orang pekan lah yang tak tahu, paraquat lah. Okey, kalau paraquat ni kalau kita racun 2 minggu dia tumbuh balik, 2 minggu dia tumbuh balik. Macam mana ni kan. Jadi saya nak satu racun yang sentuhan tapi dia lama baru dia nak tumbuh balik. So kawan saya menanam pokok koko pula. Menanam pokok timun. Jadi sekeliling tu tak ada rumput. Saya pun pelik lah. Saya ingat dia cabut kan. Rupanya dia kata kau pakai racun Canbas, dia tak mengganggu akar langsung. Jadi saya pun gunakanlah untuk kelapa sawit dan juga pokok durian untuk keliling dia, dan memang tak ada mengganggu. Jadi saya gunakan Canbas ni, alhamdulillah. Saya akan tunjukkan lebih kurang dalam sebulan selepas hasil saya menggunakan Canbas ni. Sekejap. Sebelum tu saya campur dengan Duron Tapi sebenarnya saya kurang gemar lah pakai Duron ni. Duron ni lagi mengkuatkan lagi racun ni. Saya bubuh macam ni, lepas tu bubuh lah 450 ml. Lebih kurang macam ni lah. Ni 250 kan. Bubuh lah 2. Saya buat 500. Tapi tak apalah, saya nak tunjukkan hasil selepas 1 bulan saya meracun guna Canbas. Sebulan lepas tu musim hujan. Maksudnya lepas saya meracun tu musim hujan kat kawasan ni. Sebab kalau kita guna paraquat,
Dia mati, dia tumbuh balik dia punya pucuk tu. Kita nampak hijau balik. Kalau paraquat ni dia tak menyeluruh. Dia yang mana sentuhan, dia betul-betul sentuh je. Dia kena, dia mati. Tapi pucuk dia akan keluar balik. Kalau pokok lembut-lembut macam ni, sentuhan boleh, tak ada masalah. Sebulan di musim hujan ni upah dia. Dia tumbuhlah balik. Tapi tempat yang gelap-gelap tu memang tak ada lah. Ni sebulan di musim hujan. Di musim hujan rumput memang cepat naik lah. Ini anak-anak dia. Yang tu rumput yang asal memang tak ada. Ada sikit-sikit yang tak kena. Ini selepas sebulan saya racun guna kanvas. Racun rumput ni, kalau dalam kebun ni, sebenarnya memang sebulan sekali untuk dapat hasil yang macam ni. Sebulan sekali. Tapi kali ni kalau saya racun lagi, anak benihnya tak sempat dia nak bercambah, lagi lama. Lagi lama untuk dia tumbuh macam ni lah. Yang ini pokok matang hari tu kan. Rumput tu matang. Jadi bila kita racun, dia mati. Dia punya spora tu akan jatuh ke tanah dan dia akan tumbuh balik. Boleh je kalau korang racun pula pakai untuk matikan anak benih. Boleh juga digunakan cara macam tu. Saya tak pergi lebih jauh lah. Saya nak video ni pendek je. Kita intai daripada sini. Tu dia. Ini selepas sebulan menggunakan racun kanvas. Korang tengok dekat beg kuning. Beg kuning ni kelapa sawit saya lah. InsyaAllah dah makin besar dah. Kan? Kelapa sawit yang tanam dia kurang dalam 3 tahun baru dah start besar. Dah makin membesar dah. Alright. Video ni sebenarnya saya nak sambung-sambung. Tapi tak cantik. Rugi kita guna kamera yang bagus-bagus. Lepas tu bila kita sambungkan guna apps, lepas tu dia jadi kualiti gambar tak cantik. Ini sebulan Sebulan bila korang dalam 2 ekar ni korang sembuh racun sendiri, berbaloi lah. Lebih kurang dalam RM45 je kalau korang beli kat Shopee. Saya ingat sedang akan datang saya nak buat ternakan itik kat sini. Alright tak? Itik packing ataupun kaki Campbell. Tengok jiran sebelah, dia pakai kanvas lebuh. Korang jangan pakai yang dekat TikTok tu, yang tabur ubat kuat, anak pokok mati. Kalau anak pokok mati kau sembuh kat sini, pokok ini pun mati. Okeylah. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya penat start meracun lah. Buat video untuk korang dulu. Assalamualaikum. Bye bye.